Baru-baru ini dunia digegarkan dengan penemuan struktur yang sangat-sangat besar di bawah piramid. Struktur tu malah berkali-kali ganda lagi besar daripada piramid. Weh, gila apa? Dalam satu sidang akhbar, pengkaji-pengkaji Itali bagi tahu bahawa mereka jumpa 8 struktur menegak macam tiang. Setiap satu adalah lebih besar daripada piramid itu sendiri, di mana setiap tiang pula ada laluan macam pusaran. Pengkaji-pengkaji itu kata tiang-tiang ini nampak tak ubah, macam sistem hidrolik ataupun ruangan resonance untuk meningkatkan aliran tenaga. Penemuan dahsyat ni bagi tahu kita bahawa teknologi zaman kuno boleh jadi lebih-lebih maju daripada yang kita anggap selama ni. Piramid nampaknya bukan saja satu monumen dan kubur Fir'aun zaman Mesir kuno, tapi ia adalah teknologi hebat pemanipulasi tenaga. Mungkin merupakan pagar penghubung masa yang teknologi itu sendiri telah hilang di telan zaman. Betul lah tu. Betul. Dan ini memang penemuan yang sangat-sangat dahsyat lah, yang boleh menunggang terbalikkan keseluruhan benda yang kita tahu tentang sejarah kita kalau ia benar. Kalau aku kolkolahkan dekat perkataan kalau tu. Jadi rupanya keseluruhan benda ini adalah datang daripada satu kertas kajian pada tahun 2022 oleh pengkaji-pengkaji yang sama yang buat press conference tu. Paper ini diterbitkan tanpa peer review. Peer review ni sepatutnya adalah satu amalan yang biasa dalam dunia akademik, di mana satu paper kajian akan disemak bersama oleh pakar-pakar dalam bidang sebelum ia diterbitkan. Jadi dekat situ dah agak sas, kenapa boleh tak ada peer review? Tapi tak apalah, saya baca je lah sampai habis. Dan saya pun godek-godek lah apa yang orang lain cakap berkenaan dengan keseluruhan isu ni. Jadi inilah dapatannya dalam video ni. Tapi sebelum tu, kita kena berkenalan sikit lah dengan latar belakang pengkajian penerokaan piramid daripada dulu sampai sekarang. Kalau tak faham apa benda yang tengah berlaku ni. Piramid Agung Giza adalah salah satu binaan batu terbesar di dunia dalam sejarah yang dibina 4,500 tahun dulu oleh Raja Khufu. Maka nama lainnya juga adalah Piramid Khufu. Dia tak ada kena-mengena dengan perjuangan korang untuk mencari pasangan sekufu. Moga dipermudahkan urusan. Piramid Agung ini telah pun dianggap sejak beribu-ribu tahun dahulu sebagai antara keajaiban sebenar di dunia kita. Maka ia pun menariklah ramai minat orang sejak daripada zaman kuno. Orang yang pertama yang cuba masuk ke dalam piramid tersebut nampaknya adalah Khalifah Baghdad sendiri, iaitu Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni memang punya minat lah dengan piramid ni sebab dia sendiri adalah seorang saintis, ahli falak dan pencinta buku. Dia nak tahu apa ada dekat dalam piramid tu. Dengar cerita ada macam-macam tinggalan dekat dalam tu. Mungkin tempat penyimpanan harta dan buku-buku yang terbesar sepanjang sejarah Mesir kuno. Mungkin tinggalan ilmu daripada Nabi Yusuf pun ada dekat dalam tu. Maka rombongan Khalifah Ma'mun ni pun cubalah untuk masuk dalam piramid tu, tapi cuba, punyalah payah nak masuk. Si Khalifah kemudian terpaksa memusnahkan sebahagian daripada bahagian luar piramid tersebut, maka terbukalah laluan untuk masuk ke dalam. Sampai sekarang orang boleh masuk ke dalam piramid guna laluan tu, namanya adalah Madkhal Al-Ma'mun. Tapi lepas bersusah payah dan habis punya banyak, apakah yang mereka jumpa dalam piramid tu? Tak ada benda. Yang ada cuma habuk. None, zero, zilch, zippity-doo-dah. Semua ruangan di dalam piramid tersebut didapati kosong. Al-Ma'mun pun punya bengang dan kecewa. Cumanya sejak daripada penerokaan piramid oleh Al-Ma'mun, sekarang masih ramai lagi yang terfikir benda yang sama. Takkanlah piramid punya besar gedabak tu kosong tak ada benda kan? Mestilah ada bahagian dalam yang tersorok dan tak diketahui, tempat mereka sorok objek-objek pengebumian dan barang-barang hiasan diraja Mesir kuno. Dan yang paling dicari sebenarnya adalah mumia Raja Khufu
yang sampai sekarang masih belum dijumpai. Jadi sampai sekarang itulah harapan setiap pengkaji piramid. Cuma benda yang Al-Ma'mun buat dulu sekarang diorang dah tak boleh buat dah tak dibenarkan. Diorang dah tak boleh merosakkan piramid semata-mata untuk kaji apa dekat dalam piramid tu. Kerajaan Mesir larang keras dan dunia akan sangat-sangat marah kalau korang rosakkan antara keajaiban dunia yang masih ada tu. Kau gerudi piramid, kau dapat wanted 6 bintang terus. Jadinya macam mana kita nak tengok apa dekat dalam satu benda tanpa kita buka dan rosakkan sikit lah kan, paling-paling kurang objek tersebut. Boleh je yang korang tengok baby dalam perut mak korang tu kan, korang tengok benda dekat dalam tanpa perlu doktor buka perut dia dan rosakkan tubuh mak korang kan. Alhamdulillah atas teknologi moden. Pertengahan abad ke-20 berkembanglah teknologi yang membolehkan kita untuk tengok keratan rentas di dalam satu-satu benda tanpa kita perlu merosakkannya. Jadi pengkaji pun kata kat kerajaan Mesir, jangan risau, kita orang akan buat eksperimen untuk cuba tahu apa berada di dalam piramid tersebut tanpa kita rosakkan bendanya. Kita orang tak payah nak letupkan guna dynamite ataupun kita orang guna robot Transformers. Maka ada beberapa cara ujian untuk tengok apa di dalam piramid tanpa merosakkan piramid yang saintis bangunkan dan gunakan. Yang paling berjaya setakat ini adalah teknik pengesan muon sinaran kosmik. Ringkasnya, kalau kita boleh kesan dari mana arah partikel asas bernama muon ni datang dan kita kira berapa ketumpatan perubahan flux dia, kita boleh tahu adanya lubang-lubang dalam piramid tu. Dengan kaedah ini, saintis mengesan beberapa lubang yang sebelum ni orang tak pernah tahu berada dalam piramid. Ada lubang kecil dengan lubang besar. Tapi itu belum confirm lagi. Boleh jadi eksperimen tu salah, boleh jadi depa salah baca data, atau boleh jadi keseluruhan teknik muon ni memang tak boleh pakai. Sampailah kemudian depa masukkan kamera dekat celah-celah batu tempat yang disangka ada lubang kecil tu dan memang betul dijumpai laluan rahsia. Jadi penemuan yang menggemparkan ni bagi tahu kepada kita bahawa ramalan teknik imbasan muon tu betul. Kita boleh tahu apa dalam piramid tanpa kita perlu gerudi dia. Walaupun berjaya meramalkan benda yang sebelum ini tak pernah diketahui, tapi teknik muon ini masih lagi terbatas dan perlu ditambah baik. Dan lubang besar yang diramalkan tu sampai sekarang tak ada orang yang boleh cari jalan macam mana nak temui dan sahkan. Okey, itulah sejarah penerokaan piramid di Mesir dari dulu sampai ke sekarang. Sekarang barulah kita masuk balik ke topik kita awal-awal tadi tu. Apa kehelnya dengan tiang yang punya besar dekat bawah piramid ni? Betul ke ada? Apa yang paper 2022 ni buat adalah dia menggunakan teknik baru untuk dia cuba tahu apa berada di dalam piramid tanpa merosakkan struktur tu lah. Caranya adalah dengan depa ukur getaran. Jadi idea ringkasnya adalah setiap benda di dalam piramid ini dia bergegar, dia bergetar walaupun getaran yang sangat-sangat kecil. Sumber tenaga getaran yang menggerakkan objek-objek dalam piramid itu boleh datang dari macam-macam sumber. Angin ke, pergerakan sungai Nil ke, bandar Kahirah yang punya sebok tu ke. Getaran ini menggerakkan struktur dan objek-objek dalam piramid itu dengan sangat-sangat kecil. Namanya adalah pergerakan mikro. Pergerakan mikro ini kemudian hasilkan anjakan frekuensi gelombang elektromagnet yang kemudian boleh ditangkap dan diproses. Maka teori dia adalah kalau kita boleh tahu pergerakan setiap objek di dalam piramid, maka kita boleh teka apa yang berada dalam piramid. Aku kolkolahkan perkataan teka tu. Cerita dia, teknik ni memang sebelum ni digunakan untuk kita tengok apa dalam runtuhan gempa bumi, nak cari orang dalam tu ke. Dan dalam kajian gunung berapi pun kita kaji getaran. Jadi setakat ni aku baca teori-teori dalam paper tu, aku fikir macam boleh jalan. Sampailah aku pergi baca dapatan data dia. Ni aku nak tunjuk peta ukuran yang depa dapat dan cuba korang teka bagaimanakah rupa bentuk dalam piramid daripada peta yang dipersembahkan tersebut. Kalau korang boleh teka struktur dalaman piramid tu macam ni, tahniah korang power. Korang boleh jadi anak murid penulis
Aku dan rata-rata pengkritik yang lebih berkelayakan lah. Dan ini adalah kritikan utama kepada paper ni. Bila kita tengok data yang dipersembahkan dengan apa tafsiran mereka terhadap struktur yang ada mewakili data tersebut, kita orang tak tahu apa macam mana kau boleh dapat. Dalam paper, mereka bandingkan ukuran yang mereka dapat dengan kedudukan sebenar struktur yang kita dah tahu berada dalam piramid. Jadi dah ada struktur yang orang tahu berada dalam piramid dan diorang dah petakan. Bila mereka overlaykan dengan data yang diorang dapat, struktur tu tak kena dengan signal yang diorang dapat. Signal dia malah lari daripada tempat yang sepatutnya. Mereka tak bagi tahu apa cara macam mana mereka boleh teka struktur daripada data. Tempat yang signal dia kuat, tak ada apa-apa. Tempat yang signal lemah, ni ada pula benda. Dan yang paling bening adalah paper ni macam ada dua orang yang tulis. Seorang dia pergi buatlah kerja-kerja saintifik ni, dapatkan data apa semua. Yang seorang lagi dia pergi tulis berimajinasi apa yang ditafsirkan daripada data tu. Sebab mereka kemudian pergi usulkan macam-macam objek dan struktur-struktur yang tak pernah ditemui sebelumnya. Tempat laluan bot, peti muzik, tempat laluan air, tempat menstabilkan getaran piramid. Dahsyat weh benda-benda yang diorang kata diorang jumpa daripada data ni. Tapi macam mana korang boleh jumpa semua benda-benda tu? Korang ada tafsir kasyaf ke apa? Kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam sebalik mata. Dan beberapa lagi kritikan lah terhadap paper ni. Contoh getaran yang diorang cari adalah 12.5 kHz. Tapi mana datang sumber getaran ni? Tak ada sumber yang logik. Maka macam mana diorang boleh dapat data? Satu lagi masalah adalah dalam kajian muon yang kita cerita tadi tu, yang kajian yang berjaya tu, dia usulkan ataupun ramalkan adanya lubang yang besar. Tapi kajian getaran yang ni pula dia tak jumpa, malah dia kata sebenarnya kajian muon tu yang salah. Aku rasa antara dua kajian tu aku mungkin pilih yang muon lah kot. Pakar arkeologi Mesir Dr. Zahi Hawass kata teknik mengesan pergerakan mikro tu tak boleh tembus pun batu piramid yang punya tebal. Paling-paling pun dia cuma boleh ukur getaran di permukaan je. Dan sebenarnya satu benda yang aku nak cakap pada bahagian awal, pada bahagian pendahuluan paper tersebut, penulis dah kemukakan benda yang buat keseluruhan kajian ni jadi sas. Teori bahawa zaman dulu adanya peradaban yang sangat-sangat maju sebelum daripada garis masa yang kita tahu pun. Tapi dengan macam-macam bencana ke apa yang berlaku zaman dulu, rekod sejarahnya terputus. Dan mereka katalah antara hujah yang menyokong bahawa terdapatnya teknologi yang maju beribu-ribu tahun yang melangkaui zaman prasejarah adalah rekod-rekod dalam mitos teks-teks India. Yang diorang kata cerita-cerita ni semua boleh jadi bukan mitos, bukan dongeng, bukan legenda, tetapi ia adalah catatan sejarah. Patutlah tak buat peer review dengan tak terbit di jurnal yang boleh dipercayai. Tapi disebabkan dia mulakan kajian dia dengan kenyataan-kenyataan teori-teori yang macam tu, maka dia buatkan pembaca saya terfikirlah, adakah pengkaji-pengkaji ni dia bermula dengan satu imajinasi, satu teori pada mereka, piramid ni memang macam ni, piramid ni adalah gerbang masa ke apa ke. Jadi apa saja dapatan data yang punyalah banyak noise yang mereka dapat kemudian akan disumbat untuk membenarkan kesimpulan yang mereka dah pun buat. Apa pun kontroversi pelik pasal benda gergasi bawah piramid ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik lah sebenarnya. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Dan kalau anda menyokong saluran Ajar, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda ingin menyokong dengan lebih lagi untuk kami menghasilkan konten-konten yang lebih berkualiti pada masa yang akan datang, anda boleh pertimbangkan untuk tekan butang join, untuk tekan butang support menjadi Ajarian. Sangat-sangat membantu kami. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.